Superman ada sepupu? Ya, ini adalah review movie Supergirls. Untuk movie Supergirl kali ni, yang mesti korang tertunggu-tunggu selepas movie Superman tahun lepas. Jadi, apa kisahnya yang cuba ditonjolkan kali ni? Aku masa tengok Supergirl, aku tertanya-tanya, dia adakah selepas peristiwa Superman? Dan bila aku buat carian, ia adalah selepas movie Superman tahun lepas dan sebelum movie Man of Tomorrow yang akan ditayangkan tahun depan, iaitu sequel kepada Superman. Itu apa yang dia beritahu lah untuk perancangan sequel Superman untuk tahun depan. Jadi untuk Supergirl ni, ada yang aku tengok review dan baca komen, ada yang kata tak berjaya dan ada yang tak berjaya dan ada yang kata jatuh balik. Dikatakan jatuh balik. So aku tak tahu jatuh tu yang macam mana, kejatuhan ke, teruk balik ke. Dan bila aku pergi tengok, bagi aku storyline dia quite okay lah. Nak kata terlalu best sangat pun tak juga. Nak compare dengan Superman pun tak boleh juga kan. Walaupun karakter ni mempunyai keupayaan yang sama. Diorang memandangkan diorang ni pun sepupu. Jadi bila aku tengok, bagi aku tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Orang lain, diorang tengok, aku tak sure diorang tengok tu macam mana. Mungkin ada yang betul-betul peminat DC dan mungkin ada yang baca komik. So, ataupun diorang ada tengok siri-siri yang sebelum ni ataupun apa-apa yang berkaitan. Aku tak sure. Aku tengok, tapi aku tahulah karakter dia sebab sebelum ni memang adalah layan dia punya animated series. So, memang tahu kewujudan Supergirl selaku sepupu kepada Superman. Jadi, memandangkan storyline dia macam tu, so bagi aku memadai lah memandangkan movie ni adalah pengenalan kepada watak Supergirl tu sendiri. Jadi, aku nak expect lebih pun tak juga. Cumanya, pada yang dah tengok, aku rasa tak puas hati bila scene lawan tu di hujung baru ada. Di permulaan dengan tengah tu ada, tapi tak banyak. Dia macam mula tu macam mendata, lepas tu naik sikit, mendata, naik sikit. Last kali barulah orang kata peak dia di hujung tu. Dan pelakon Superman pun ada buat kemunculan juga, memandangkan dia ada kontak lah Supergirl, sebab Supergirl masa ni tak duduk di bumi. Jadi memang Superman call dia, minta untuk dia tinggal lah dekat bumi. Dan dia ditunjuk jugalah sejarah macam mana parents pada Supergirl ni duduk di planet Krypto tu dulu. Dia ditunjuk sejarah dia. Dan ada jugalah ditunjuk waktu tu yang kapal angkasa yang hantar Superman tu pergi ke bumi. Ada juga ditunjuk. So korang akan faham lah dekat sini macam mana dia pun boleh sampai dekat bumi masa planet dia hancur dulu. Masa korang akan, dia ada banyak flashback. Jadi dia fokus kepada kisah silam dia lah. Jadi untuk permulaan is quite okay untuk Supergirl. Bagi aku tak ada masalah. Cumanya dari segi aksi lah. Di hujung baru banyak orang kata.
Dan bila memandangkan sekarang DC di bawah James Gunn dan juga Peter Safran, dan kita pun baru sebelum ni pun dapat tahu Aquaman pun dah tamat. Aquaman 2 The Lost Kingdom pun dah tamat, dan pelakon itu pun dah signing off daripada watak tu. Dan bila ada movie nak buat cerita Supergirl ni, tiba-tiba pelakon Aquaman tu ambil alih watak Lobo, memandangkan dia dah tak pegang watak Aquaman. Watak dia, aku boleh katakan berjaya lah. Tapi untuk yang perempuan tu, aku tak sure. Aku tengok tak ada masalah lah. Setakat ni aku tengok. Orang lain aku tak sure. Aku tengok mungkin dia calon yang sesuai lah untuk Supergirl. Kalau ikutkan Supergirl, pelakon lain kalau korang tengok cerita The Flash, tapi waktu tu sebelum James Gunn ambil alih DC lagi. Jadi ni mungkin boleh dikatakan soft reboot lah, memandangkan Superman pun dah pelakon yang lain. So watak Lobo tu memang, tapi memandangkan mungkin watak Lobo tu pun pengenalan, jadi tak banyak juga kemunculan dia, jadi tak boleh nak kembangkan lagi, memandangkan dia baru buat kemunculan pertama dalam Supergirl. Tapi bila tengok dia bawa motor tu, memang orang kata macam Awi lah. Sumpah aku cakap, gaya-gaya Awi bawa motor. Dan aku pun mengharapkan andai kata ada sequel Superman nanti, dan harap dia pun ada buat kemunculan. Tapi dia, kalau ikutkan, kalau siapa yang pernah tengok animated series, dia watak dia tu aku tak sure watak dia tu watak anti-hero ataupun dia memang jahat. Tapi dia tak ada, tapi kalau tengok animated series, dia pernah ada je scene yang dia berbaik dengan Superman dengan Justice League yang lain lah. So aku tak sure lah perancangan James Gunn untuk pada masa akan datang untuk watak Lobo tu. So keseluruhan cerita, bagi aku, pada yang peminat DC dan juga Supergirl, korang boleh layan. Kecewa ataupun tak, aku tak boleh nak simpulkan, sebab taste orang berbeza. Orang lain tengok, mungkin diorang ada pandangan diorang sendiri. Tapi bagi aku, sebagai orang awam yang tak baca komik, tak apa semua, so bagi aku Supergirl quite okay lah. Nak kata gempak gila-gila, tak juga. Orang kata boleh layan kalau korang nak tengok watak Supergirl. Cuma perjalanan cerita tu lah, aku rasa macam itu saja. Dia macam, sebab Supergirl dia macam tak ada musuh ketat dia. Macam Superman tahun lepas, kita tahu siapa dia punya musuh ketat dia, Lex Luthor. So kita boleh nampak bagaimana James Gunn menggarap cerita Superman version baru. Jadi untuk Supergirl kali ni, bagi aku tak ada masalah lah. Pada korang yang nak tengok, aku sarankan untuk korang layan. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? 1 jam 49 minit, 48 minit tu cukup ke, atau korang rasa bolehlah untuk memandangkan movie ni adalah pengenalan kepada watak Supergirl? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!